Alright guys, Assalamualaikum and welcome to the grand wall of One Piece. Alright, untuk yang dah lama follow aku mesti tahulah, aku ni sentiasa pindah-pindah bilik. Start daripada buat konten dekat bilik nombor 2, lepas tu kat bilik nombor 1, and now kat bilik nombor 3. Tapi panel manga ni start dekat bilik nombor 1, bilik tidur. Sebab yelah, takkan aku nak shoot background bilik tidur. So aku pilih dinding kosong ni, kemar-kemar sikit. And then aku macam, nak tak apa kat dinding ni? Letaklah panel manga. So itulah first time panel manga muncul dalam video aku. And then bila aku dah pindah balik semula ke bilik nombor 2, dah kemas-kemas, aku set up lagi sekali panel manga. Cabut daripada bilik 1, pasang kat bilik 2, tambah lagi sikit. So dia macam tengah-tengah macam ni lah. Dia taklah sebesar kat sini, dia just cukup untuk nak bagi nampak dalam frame kamera waktu tu. And then tahun 2021, bilik nombor 2 tu total makeup, total berubah. Aku ubah konsep dia, aku ubah dia punya vibe. Dah tak ada lah panel manga. Dia jadi lain sikit. Korang boleh tengok dalam video ni, aku boleh share kalau korang rindu nak tengok bilik lama aku. So panel manga dah tak ada. So ramai lah orang komen kan, cakap, "Pi, mana manga panel Pi, rindu lah nak tengok background macam ni." Sebab yelah, waktu aku tengah naik, waktu orang ramai kenal aku, inilah background dia. So that's why lah, bila aku dah pindah pula bilik kat sini, sebab bilik nombor 2 tu aku bagi kat anak aku dah makin membesar. So aku ambil bilik ni, so aku kembalikan lah dia balik panel manga ni. Sebab aku sendiri pun rindu background panel manga. Kali ni kita buat lebih gila, which is daripada atas sampai ke bawah, daripada kiri sampai ke kanan. The whole dinding ni panel manga. That's why lah kita namakan dia sebagai The Grand Wall of One Piece. Untuk pengetahuan korang, ada 110 panel manga kat dinding ni. Lebar dinding ni pula adalah around 10 hingga 11 kaki macam tu. So dia muat 110 panel manga. Dan aku start panel manga ni dengan double spread dululah. Of course double spread korang tahulah kan, gambar yang macam ni, gambar macam ni, gambar macam ni. And then aku cari favorite moment aku pula. Lepas tu aku dah tak ada idea. Masa tu aku dapat collect around 10 ke 20 panel manga je. Lepas tu dah tak ada idea lah. Sebab kau bayangkan lah, One Piece ada 1100 chapter. Mana aku nak ingat semua momen-momen gambar-gambar ni. So aku pun share dekat social media, tanya pendapat orang kan, minta orang share benda. So shout out lah kepada korang semua yang share panel-panel favourite korang, panel-panel manga korang. So percayalah, aku kumpul sampai 110. Bukan senang nak kumpul semua benda ni. Kalau korang tertanya kenapa aku buat hitam putih, kenapa aku tak buat colour ke apa benda, ada beberapa sebab. Satu, ni semua ni official Manga Plus tau. So maksudnya aku memang subscribe Manga Plus dah lama. So semua ni memang official. Ni bukan TCB ke, benda ni bukan pirate ke, ni bukan fan translation. Ni semua official. Ni semua translation yang betul, official Manga Plus. So Manga Plus dia tak ada yang colour, dia ada hitam putih je. So that's why tak ada colour. And second problem dengan colour ni, dia akan serabut. Bila hitam putih, dia akan nampak macam just satu canvas yang besar tau. So kalau colour, semua ni ada colour. So image lah macam banyak sangat colour. And bila dia jadi hitam putih, dia kontra lah dengan aku. Aku punya kursi ke pakaian aku apa, dia kontra. So aku lebih stand out daripada background ni kan. So dia just nice hitam putih. And then plus sebab kita nak original lukisan Oda lah, kita nak tengok stroke lukisan dia, kita nak tengok shading dia, kita nak tengok outline dia, semua benda. So hitam putih ni adalah the best choice lah instead of colour. So that's why aku memang happy gila dengan hitam putih ni instead of colour. Tapi ada satu lagi lah, kita kena cerita pasal cost dia. Aku nak buat semua benda ni, ini sebab lah kenapa aku tak boleh buat colour. Aku print dekat Pustaka Rawang, satu keping A4 black and white baru 50 sen. Kalau colour RM1. So kalau aku ada 100 keping nak kena print, kalau black and white baru RM50 sebab 50 sen. So kalau RM1 ambil yang colour, maksudnya 100 keping jadilah RM100. Ini pula method aku nak tampal kat dinding. First aku beli glue stick ni. Tapi glue stick ni tak apa nak elok, lepas tu mahal, RM7 lebih dapat 2 je. So pakai around dalam separuh macam ni, lepas tu dah habis. Aku beli yang ni pula, stick up. Stick up ni RM2 je satu. And then size dia lebih besar. Nampak? Size dia lebih besar. Dah lah, lagi murah, lebih besar. And gum dia pun lagi better. So aku beli 4 terus. Tapi aku pakai 2 je. So aku ada 2 lebih. So tambah harga gum, tambah print benda semua ni, tak sampai 100 pun. Maybe dalam 60 ke 70 ringgit saja, 70 ke 80 ringgit total. So itulah estimation cost
untuk nak buat the grand wall of One Piece ni. And yes, ni bukan stiker, ini memang A4. Aku print semua ni A4. So kalau ada 100 keping lah kena tampal satu persatu. And then kenapa aku buat macam ni? Sebabkan dinding aku ni tak cantik sangat. Aku tunjuk korang dinding aku. Ni nampak? Rumah aku ni rumah lama, apartmen lama. So dia punya dinding ni tak cantik sangat. Dia punya hasil kerja ni tak cantik sangat. Ini cerita 20-30 tahun lepas tau. So that's why lah, bila aku tampal kat sini, aku akan tunjuk korang the reality. Aku tak nak tunjuk baik ke, nampak elok-elok je, nampak tak? Dia punya tekstur belakang ni akan cacat sikit, dan akan nampak macam menggerutu sikit. So kita tak nak cerita yang baik-baik je kan. Kita kena cerita Allah, kita kena cerita reality dia juga. So dinding aku ni sebenarnya kalau korang tengok dekat-dekat, memang akan ada nampak dinding tu tak pernah elok. Ada macam apa kata, dia macam ada dinding timbul, ada dinding macam kasar-kasar macam tu. So dia macam boleh nampak macam sengit-sengit sikit. Tapi itulah, itu hanya kalau tengok depan mata. Kalau dalam video ke benda tengok daripada jauh tak nampak sangat. So that's why aku kena ambil A4 saja supaya aku boleh adjust ikut kesesuaian dinding tu. Kalau rumah korang dinding memang cantik, kemas, orang boleh dah print stiker ke art card ke apa benda, dia akan jadi lebih cantik lah. Macam aku, ini dah reality dia, tapi still lah hasil dia cantik. So itu je lah kot. So ini adalah projek bilik aku ni, video part 1. Part 1 ni memang nak fokus kat dinding ni saja, the grand wall of One Piece. So now dia dah siap, tinggal nak pasang lampu LED whatever lah, nak bagi cantik sikit lagi. Part 2 nanti, video seterusnya adalah bahagian ni. This is the shelf of memories, tempat barang-barang kenangan, barang-barang One Piece juga basically kan. Ini nanti aku akan kemas. Aku tak tahu lagi nak buat macam mana, tapi ini nanti aku akan kemas area ni semua benda. And then part 3 dekat bahagian ni. Tada. So inilah dia setup PC aku. Macam inilah rupa dia yang korang tengok kat dalam live dan sebagainya. Kat sini ada barang. PC ni pun tak apa nak, aku tak puas hati lagi lah. Meja ni pun aku nak cat balik ke benda, dinding ni pun nak kena cat balik. Sebab yelah bilik ni bilik store, bilik lama. So dia macam tak cantik lah semua benda kan. Wayar pun bersepah kat bawah tu. So itulah dia, aku akan buat secara slow lah renovation ataupun make up bilik ni. Start pada sini part 1, part 2, dan nanti akan jadi yang terakhir. Okay, dapatlah kita tengok macam mana progress bilik ataupun mini studio ni. Okay, so thank you so much kepada semua yang support aku daripada awal, yang tengok aku daripada awal, daripada bilik sana pergi ke bilik sini, daripada kosong sampai ada macam-macam benda ni. Thank you so much. Okay, kepada yang baru kenal channel ni, aku harap korang dapat subscribe dan tekan like, share video ni, channel ni. Sekiranya korang berminat, aku akan share macam-macam tentang One Piece, reaction, review, live, macam-macam benda. Okay, so see you guys on the next video. Thank you for watching.